Assalamualaikum dan selamat malam pada semua yang masih lagi setia untuk menonton video terbaru daripada Syuk. Okey, pada malam ini saya berada di satu lokasi yang terletak di Marang, Terengganu, yang mana terdapatnya sebuah rumah yang pernah didiami oleh sepasang suami isteri pada masa lalu kini telah ditinggalkan. Dan apa yang menariknya berkenaan dengan rumah ini adalah rumah ini terletak berhampiran dengan laut yang begitu cantik pada waktu siang hari, namun pada malam hari begitu berbeza suasananya. Saya masuk melalui jalan dari hujung sana tu, nampak kesan jalan tar ni masih lagi boleh dilihat, dan di sana ada sebuah rumah yang pernah didiami oleh sepasang suami isteri kini telah ditinggalkan. Jom kita explore dan lihat apa yang ada. Ni bahagian luar, nampak ada kaca-kaca juga pinggan mangkuk ni. Kita terus masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya taklah begitu besar, tetapi menarik juga untuk di-explore pada malam hari. Saya masuk melalui pintu belakang mungkin rasanya, sebab ada dua pintu pintu depan ni dan juga pintu belakang sana. Jika waktu siang hari saya masuk melalui pintu depan ni, yang mana di hadapan sana adalah laut yang begitu cantik membiru. Dan di sini ada tandas. Ada meja letakkan dalam tandas ni. Begitu banyak sampah-sampah dan juga barang yang masih lagi tersisa. Jadi seperti mana yang kita tahu, laut di negeri Terengganu ni memang sangatlah cantik pada waktu siang hari. Saya dah lihat, dan waktu malam berbeza, dan kita boleh lihat lokasi rumah ni. Setelah beberapa bulan lalu saya pernah datang ke sini pada waktu siang hari. Ni ada banyak pakaian Jadi menurut info, ada sepasang suami isteri yang pernah tinggal di rumah ini sebelum ianya terbiar. Di sini ada selimut dan juga plastik. Mungkin dulu dah dibungkus semua pakaian ni, cuma wallahu alam tak pasti apa yang terjadi, semua tak dibawa. Tapi nampak rumah ni taklah begitu besar, cuma ada satu ruangan tandas dan juga satu ruangan bilik. Kita explore ruangan bilik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ni pun banyak pakaian dan juga sampah sarap. Nampak tu ada botol-botol minuman dan juga baju-baju. Pokok dah masuk melalui tingkap atas tu. Jadi sebenarnya tak banyak yang saya boleh rakamkan di rumah ni, disebabkan ruangannya agak terhad. Tapi boleh dengar bunyi deruan ombak. Wah, boleh dengar bunyi ombak. Ni sahaja ruangannya,
Cuma yang menariknya adalah ada lagi barang-barang yang ditinggalkan. Di sini ada radio lama. Dan juga ada satu botol minuman yang masih lagi belum dibuka. Okey, jadi saya tunjukkan laut yang berada di hadapan rumah ni. Itu rumahnya, rumah tinggal yang saya explore tadi. Dan di hadapannya ada laut ataupun pantai. Disebabkan video tadi terlalu pendek eksplorasi ke rumah tinggal tersebut, jadi saya ambil kesempatan untuk meronda-ronda di pantai ni. Kuat ombak. Bahaya ombak ni. Lagipun ada hampir musim tengkujuh. Okey, jadi itu sahaja rakaman untuk kali ini. Pendek saja, saya boleh kongsikan kepada rakan-rakan eksplorasi ke rumah tinggal yang terletak berhampiran dengan laut ataupun pantai. Dan sekarang ni saya menuju semula ke dalam rumah tadi, dan kita akan akhiri rakaman. Sebabkan saya masuk melalui pintu belakang tadi, saya kena masuk balik rumah tu. Jom. Okey, jadi rasanya itu saja rakaman untuk eksplorasi pada kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini dari awal sampai ke akhir, dan insya-Allah saya akan bawakan lagi beberapa lokasi yang menarik di negeri Terengganu ini untuk dikongsikan kepada semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Bye bye. Tan 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 tan